Yo, what's up man? Kembali lagi kepada saya Hazim Pro 17. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan kali itu guys, saya lagi main game yang bertemakan perang dunia, anjay. Nah, jadi guys, kita akan berperang dengan menggunakan senjata api. Justru kita akan membentuk tim macam tu guys. Contoh lah, yang warna merah ni Uni Soviet, lepas yang biru ni Amerika. Contoh lah. So Amerika dapat 5 wilayah, lepas tu merah pula Uni Soviet pula dapat 1 wilayah. Jadi siapa yang menang? Ya Amerika lah yang menang. Alamak guys. Alamak, ada serangan. Ya kita sembunyi je. Alah. Mati kita ini, cok. Berlindung. Nah, jadi gitu guys, kita akan bertembak-tembak, mesti bertahan apa. Oke guys, kalau sudah paham cara mainnya guys, jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Oke guys, jom kita main, let's go. Aduh, saya kena tembak guys. Tengok darah kiri bawah saya itu guys. Udah berkurang dah gara-gara tadi tu serangan. Jom kita main guys. Kita ada senjata ni. Alamak ya. Tolong. Habis tu guys, kita ada bom guys. Kita ada bom tu ni ada tanda dia, kita lempar. Piu. Tak. Kebom. Tak ada pun. Biarlah. Tadi ada ledakan guys, sikit guys. Okay. Ini pula guys ada scope. Jadi scope ni guys untuk menggali parit guys, untuk membuat parit guys. Kita boleh membuat parit, menggali tanah, macam tu. Okay guys. Ni kita pun boleh lari guys. Lari dan boleh jongkok. Cek, anjay. Okay, dah jom guys, kita perang. Let's go. Halan. Mana musuhnya? Jap. Kita tukar mata tu. Macam ni. Kan senang. Mana musuhnya? Itu kah? Mana? Tadi guys. Alamak. Cepat guys. Kita harus serbu. Ini wilayah kita guys, warna biru guys. Yang warna merah itu kita punya musuh guys, Alamak, tolong. Selamat. Jom guys, kita tembak. Mana musuhnya? Tadi macam sini guys, tadi ada yang tembak aku tadi tu guys. Mana tadi guys? Jom guys, run. Go. Ya guys, ini disuruh defend guys. Nanti kalau dia macam tulisan dia attack, baru kita serang guys, okay? Masa ni kita defend dulu guys. Alamak. Mana musuh? Sini kau. Piu. Maju lo. Gua pikir gua takut. Ya. Maju lo. Sekejap guys, saya nak mati dulu sekejap Saya nak dulu. Mati side guys, anjay. Go. Demi rakyat, anjay. Hidup Jokowi. Mati. Kita akan disuruh attack guys. Attack the enemy. Enemy objective. Skip guys. Nanti ni saya nak bagi tahu korang. Jap. Ni dia ada macam prank Salah guys. Ini kelas. Kelas. Ni guys ada yang atas sekali ni rifleman yang tadi kita pakai tu. Ini pula yang bawah ni assault
Sama ni support yang breaded tu. Sama ni ada medic. Sama ini pula skill miss hero, itulah. Ini pula recon. Pula engineer yang pembangun-bangun tu guys, untuk bangun machine gun ke, pelindung ke, macam tu lah. Ini pula flamer yang macam api tu guys, dia bawa tong gas tu, baru dia macam bawa, baru dia bakar semua orang. Ini pula ada official. Dan ya, saya nak pakai ni guys, yang breaded ni. Sebab saya suka breaded, supaya saya boleh breaded semua orang. Wahaha. Okay, jom, let's go main. Ya guys, loading. Okay, dah jom guys. Bermain senjata, anjay. Attack. Kasih paham bos. Poka bos. Serang. Ya. Maju lo. Wah. Maju lo. Tembak. Tolong, sakit. Berlindung. Mati. Tidak. Di sini guys, dorang boleh bantu aku untuk sirip balik guys. Alah, dorang tak suruh aku lah. Tak apalah, nanti lama lagi nak tunggu. Okey, yang tadi bread tu guys, kita sudah cuba. Jadi kita akan guna yang kedua yang saya suka guys, engineer. Sebab saya boleh membangun, itulah, bangun-bangunan macam buat lampu ke. Okay. Jom saya bagi contoh lagi guys. Jom. 1, 2, 3, let's go. Contoh dia guys macam ni. Kita akan buat macam benteng ni, macam pasir-pasir ni. Okay, jom. Aduh. Go. Kita akan membuat parit guys. Okay, jom. Ya, kita miskop dulu baru kita gali. 1. Okay. 2. Sekejap, saya nak pergi dalam sikit guys. Ya, gali lagi. Kurang dalam guys, kurang dalam. Sekejap guys, cuba korang tengok yang ke atas tu guys, yang ke atas. Kita sudah mula menyerang diorang guys. Wilayah diorang semakin guys, menyusut, anjay. Jom serang. Dah tak ada masa dah guys untuk kita buat. Aduh. Ya, mati dia. Itu ke atas guys, yang atas saya tu paling atas guys. Asalan boleh. Sekejap, sebenarnya kita ni tim biru ke tim merah? Aku rasa tim merah ni kot. Betul lah, kita tim merah. Tim biru maksudnya guys. Sorry. Attack. Kita menang. Kita menang. Mati semua guys. Semua akan mati macam ni juga guys. Sebab nanti akan fourth map. Dan kita pun akan pilih kelas kita masa tu. Gitu guys. Ya, kita keluar je. Kenapa ni? Tak apa guys. Macam ni. Map fort. Okay, kita pilih mana guys? Aku lebih suka yang ni kot. Aku lebih suka ni guys. Yang Ostrov. Please, yang itu. Alah, yang kat bawah aku tu guys. Apa tu nama dia, tak tahulah. Okay, jom kita main lagi guys. Jom. Sekarang guys, kita akan menggunakan Recon. Nak main, jom.
Ya, aku mau dulu. Oke, jom. Jom kawan-kawanku, attack. Ya, saya nak tengok je. Kita ada berapa orang ni guys? Aku takut kita sikit. Banyak juga Boleh lah. Asal kau gali ni? Dey. Aku nak loncat pun tak dapat. Kita harus gali guys. Okey. Dia ni buat parit ke apa ni? Aku tak faham lah. Jom guys, kita buat parit kat sini guys. Parit. Jom kita gali. Kita jadi dulu guys. Kita jadi engineer. Sebab aku lebih suka pakai engineer guys. Jom kita gali. Alamak, ada berendetan tembakan guys. Alamak, tidak. Lari cok. Lari, tolong. Selamatkan diri. Tolong. Ada peluru 1000 peluru. Alamak, nasib. Tapi aku pun nak mati dulu guys. Bosan lah jadi engineer. Tak tahu nak buat apa lagi. Serang, attack. Kita tembak guys. Maju lo. Wah. Gua lebih mati syahid daripada terbunuh sia-sia guys, anjay. Maju lo. Mati. Jom saya nak pakai kelas yang ni lagi guys. Yang nama dia Raikon nama dia. Sabar. Yang ni pula macam sama je. Kita pakai Raikon je lah guys. Okay, mantap. Jom deploy. Mana? Lawan. Sini guys, Raikon ni ada dia punya macam ni guys. Senjata dia macam sniper tau sebenarnya. Tak tahu lah ni sniper memang sniper ke apa, aku tak tahu lah nama senjata dia apa. Dan sini guys ada scope untuk menggali juga guys, nampak dia guys. Dia macam menggali. Itulah. Ni pula ada macam apa ni je. Saya bagi contoh macam tu guys, macam flash. Kalau tak tahu lah, kalau masa malam ke baru boleh guna, tak tahulah. Tapi saya ni yang pakai lagi satu guys. Sabar, saya mati dulu ni flip ni macam ni. Piu berkitiu. Begitulah. Kejap sabar. Sama je lah. Jom kita mati dulu guys. Saya nak tunjukkan lagi korang kelas yang lain guys. Okay. Dari tadi kita tak bunuh-bunuh pun. Jom kita bunuh satu orang, biarpun satu lah. Sekejap, kita sembunyi sekejap. Tunduk. Itu. No. Kenapa mati? Aduh, pasal ada orang headshot aku ni tadi guys. Aduh. Memang sniper. Okay, kita pilih kelas guys. Ini official apa nak pakai ni. Okay, mantap. Ini official guys. Dia senjata dia guys macam pistol yang zaman dulu tu guys. Piu. Anjay. Macam biasalah. Okay. Bisno ni pula apa ni? Pedang. Tak tahulah. Apa ni, pedang ke apa? Macam samurai ke? Tapi nama dia guys
Sabre ke atau Sabre, tak tahulah macam mana sebutan nama dia guys. So sebelah dia lagi ni guys, oh ni teropong dia guys, untuk kita macam bagi tanda macam ada tanda warna biru tu. Itu tak lama tu ada kapal terbang yang bawa bom. Mesti dia akan letukkan tempat yang kita tanda tu menggunakan ni lah barang ni. Okay, jom kita bagi contoh ya, kita pergi tempat musuh dulu, baru kita akan luncurkan kita punya bom kematian. Anjay. Okay, kita tunduk, baru kita dulu. Contoh dia macam ni lah guys. Tak, aduh, mati pula. Aduh, sabar guys, saya nak mati dulu. Aku nak bagi contoh tadi. Sabar guys, saya nak bagi contoh tadi supaya orang-orang tu meletop. Okay, baru kita cek sini guys. Kita boleh dari jauh guys. Sabar. Marah situ. Jap. Aduh, kurang dekat lah. Terlalu jauh sangat kita ni. Kita letak kat situ. Nampak hijau-hijau tu, okay? Letak situ. Okay. Oh, sebenarnya dah guys yang tu. Ya, kita tunggu sampai habis dulu waktu dia guys. Sebab tadi aku bekas guna guys tadi. Ya, sabar ya. Kita standar dulu. Yang 1, 2, 3. Luncurkan. Ya, kita tengok guys, apa yang akan terjadi. Akan ada tanda-tanda meletup guys. Tengok. Kan? Betul kan? Ni macam meletup guys. Alah, tu je. Tu je lah guys. Dia punya guys, letup-letupan dia macam biasa. Macam berapa bom je, habis tu dah siap. Benda. Sini pula ada whistle guys, untuk gerak maju ke apa ke. Really here. Ni pula maju depan apa semua. Defense. Habis tu mundur pula. Apa ni mundur? Really here. Macam tu. Macam tu lah guys. Macam tu lah guys. Ni pula trowel. Macam menggali jugalah guys. Lebih kurang macam tu trowel, dengan menggali dia punya netoskop. Dan ya guys, mungkin ini saja kita punya video kali ni ya guys. Sebab saya punya video ni sekejap je guys. Okay, sorry ya. Sorry lah guys kalau saya punya video ni sekejap je. Sebab saya nak main je guys. Nak main bagi tunjuk orang kelas-kelas yang saya suka lah, yang saya paling best saya rasa. Dan ya, mungkin ini saja kita punya video kali ni guys. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya. Okay guys, okay, bye. Jumpa lagi di video lainnya. Okay guys, bye. Perang halan.